Dah pukul berapa sekarang ni? Ha? Saya tanya awak ni. Dah pukul berapa sekarang ni? Dah lewat kan? Oh. Sesuka hati je awak nak masuk office ni Suka hati awak pukul berapa je awak nak masuk? Saya cakap dengan awak semalam pukul berapa? Awal pagi kan? Kan? Tapi sekarang awak tengok dah pukul berapa? Awak ni betul-betul dah. Bukan seorang pekerja contoh yang baik dekat office ni. Dekat tempat kerja ni. Ingat, saya bagi awak amaran terakhir. Kalau esok awak datang lewat juga sama macam hari ni, siap awak. Saya tak teragak-agak untuk pecat awak dari sini. Mark my word. Saya tak main-main Ingat, saya majikan bos dekat sini. Dan saya paling pantang orang yang tiada disiplin. Orang yang tak punctual dengan time dia. Awak ingat baik-baik. Kalau awak nak dengar sendiri dari mulut saya keluar, you are fired! Awak buatlah. Saya nak tengok dan perhatikan esok. Sekarang ni awak keluar. Apa lagi awak nak terjegat kat situ? Dengan muka 5 sen, 2 sen, 1 sen tak berguna kat saya. Apa? Nak menagih simpati lah konon. Saya takkan termakan dengan muka awak yang macam itu. Sekarang awak keluar. Saya nak awak keluar sekarang juga saya cakap.